Seakan balwa telinga membisik sayu, perlahan mendayung ke masa itu. Seruan rasa hingga terkedu, hanya karena rindu akan masa lalu. Dan urusan bersama berkata namun diskaun saman itu hanya diberikan kepada mereka yang hadir di kaunter grafis yang dibuka bermula 8 pagi hingga 5 petang yang melibatkan semua saman kecuali kesalahan melibatkan kemalangan saman yang tidak boleh di compound. Budak kecil mana boleh isap rokok? Bicara mahkamah. Siapa cakap orang bersalah isap rokok? Dalam insiden pesawat Singapore Airlines yang mengalami polahan udara teruk dan terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di Bangkok semalam dilakukan stabil. Perkara itu disahkan Perdana Besar Malaysia Ketan Datuk Abang cari apa kat sini? Tak ada. Tadi abang bawa barang tu jatuh. Tak hilang kat mana tak? Abang cari dadah Kau ni bukanlah. Abang cari ni Lah. Pen aku. Mana kau jumpa? Ada tadi saya nampak berkilat. Saya ingatkan emas. Lepas tu saya ambil lah. Rupanya benda ni. Okey. Thank you. Siapa kata free? Habis tu, kau nak apa duit? Duit hari-hari saya dapat bang. Simple je. Saya nak kertas. Kertas? Yelah, kau ambil lah ni. Sekejap jangan bergerak. Kau nak marah aku pula? Bang muka macam penat je. Kerja tak best Bukanlah tak best. Kalau tak kerja macam mana nak hidup? So abang banyak duit lah ni kan? Bukan banyak duit. Kan kau cakap kau duduk sini pun dapat banyak daripada aku. Tak boleh melawak. Abang dah kahwin? Kau ni banyak pula soalan kau. Okey lah bang. Saya dah lambat. Saya nak balik. Nah, pen abang. Habis tu lukisan tu? Nanti saya setkan. Bye. Hang memang tak hati nak bersyukur dah. Ni banyak yang seorang yang bisa benda ni. Ni nak banyak hang ni. Orang ni pun dah susah lah benda ni. Bukan hang seorang susah. Ya, terima kasih.
mana baju? Lambat betul. Bang! Bang. Lagi. Abang tengok ni. Bang rasa kan? Kalau si jual ni, abang rasa mahal tak? Lukisan ni? Bukan setakat tak mahal. Kau bagi aku free pun aku tak nak. Budak ni. Nah, abang ambil lah lukisan ni. Tak nak lah. Kau nak bagi aku pula. Lukisan ni kan tak mahal. Jadi, kurangkanlah kat abang. Hari tu, time aku offer kau duit, kau nak kertas. Bila dah bagi kertas, kau pulangkan balik kat aku. Kau nak apa sebenarnya? Tak apalah. Kau ambil pen ni. Ni bukan pen yang abang cari semalam Ya, ni lah yang aku cari semalam tu. Aku beli lukisan kau dengan pen ni. Kau ambil je. Tak apa. Pen ni tak macam pensel. Habis dah white, kau boleh isi baru. Bolehlah kau tambah lukisan kau. Kau bolehlah lukis banyak-banyak. Jual lukisan kau yang tak mahal ni. Kau ambil je pen ni. Tak apa. Betul ke bang? Betul, ambil je. Wah, best je. Macam pelita. Betul lah tu. Macam pelita. Nah, ada hadiah untuk kamu. Ni pen kesayangan cikgu. Kenapa cikgu bagi kat saya? Kamu gunalah menulis, melukis, conteng. Tapi yang penting untuk mengisi. Mengisi. Isilah diri, keluarga, masyarakat. Jantan. Kau kan yang bagi kertas kat aku? Anak cik siapa? Ni ha? Kalau kau bagi lagi kertas ataupun buku kat anak aku, naas kau. Saya minta maaf bang. Sebenarnya mak saya marah kalau saya bawa balik buku atau kertas. Kenapa adik cakap macam tu? Mak saya kata kalau saya je pandai, kami dah tak boleh hidup macam ni dah.